Di Amerika Syarikat, pada usia 71 tahun, Senator Republikan Lindsey Graham telah meninggal dunia. Beliau terkenal kerana giat mempromosikan apa yang dipanggil sebagai sekatan keras terhadap Rusia. Sehari sebelum kematiannya, beliau berdiri di Kiev dengan dron pemintas Ukraine di tangannya dan berjanji kepada Presiden Zelensky, petikannya, untuk membelasah Putin. Sehari selepas itu, beliau dibawa keluar dari rumahnya sendiri dengan pengusung. Lindsey Graham, seorang senator yang telah 10 kali datang ke Ukraine yang sedang berperang, penggubal sekatan keras yang sepatutnya mencekik industri minyak Rusia, telah meninggalkan dunia ini pada petang 11 Julai pada usia 71 tahun. Secara rasmi, penyakit secara tiba-tiba. Menurut maklumat NBC, perkhidmatan kecemasan tiba selepas menerima panggilan mengenai henti jantung. Dan hampir serta-merta, ruang maklumat Rusia terus meletup. Rakyat Rusia terus menulis bahawa kononnya secara kebetulan yang pelik, dia bertemu dengan Zelensky dan kemudian meninggal dunia. Dalam episod ini, kita akan membincangkan semuanya dengan jujur. Apa yang diketahui tentang kematian Lindsey Graham berdasarkan fakta? Teori apa yang beredar di internet dari yang munasabah hingga yang benar-benar tidak masuk akal? Mengapa Lindsey Graham begitu penting untuk Ukraine? Dan apa yang sebenarnya dia lakukan untuk negara itu? Dan kenapa? Bagaimana hubungannya dengan Trump? Ini sebenarnya adalah satu drama yang berasingan, yang kini secara langsung mempengaruhi nasib sekatan terhadap Rusia. Nama saya Alex Sepeci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini. Kita sedang menuju ke angka 300,000 pelanggan. Jadi saya sangat berterima kasih jika anda sendiri melanggan. Jadi, mari kita mulakan dengan apa yang pasti diketahui. Pejabat senator melaporkan, petikan. Pada malam Sabtu, 11 Julai, Senator Amerika Syarikat Lindsey Graham telah meninggal dunia akibat penyakit yang singkat dan tiba-tiba. NBC News menambah butiran di sini. Dan inilah, menurut rakaman audio pemantauan radio polis, perkhidmatan kecemasan tiba di rumah Lindsey Graham di Capitol Hill selepas menerima panggilan tentang henti jantung dan kemudian perbualan antara petugas perubatan menunjukkan bahawa resusitasi kardiopulmonari telah dijalankan. Gambar dari lokasi yang dikaji oleh NBC menunjukkan sepasang petugas perubatan membawa seseorang di atas pengusung ke ambulans. Di lokasi itu juga terdapat kereta polis dan pasukan bomba. Dan inilah 3 butiran yang menjadi pencetus kepada segala spekulasi. Pertama, seorang pegawai kanan dari pejabat Lindsey Graham memberitahu NBC bahawa tiada sebarang tanda bahawa senator itu berasa tidak sihat sebelum kematiannya. Kedua, sehari sebelum itu, pada 10 Julai, beliau berada di Kiev. Itu adalah lawatan ke-10 beliau ke Ukraine yang sedang berperang. Itu hanya dalam tempoh perang berskala penuh. Dan tepat sehari sebelum kematiannya, beliau mengumumkan bahawa akhirnya beliau berjaya mencapai persetujuan dengan Rumah Putih mengenai sekatan terhadap Rusia. Dan yang ketiga, pada pagi Ahad, beliau sepatutnya muncul dalam siaran program Meet the Press di NBC yang sama. Dan sepanjang bertahun-tahun dalam politik, beliau telah muncul dalam rancangan itu sebanyak 63 kali. Selain itu, beliau baru sahaja menyambut ulang tahun ke-71 hari lahirnya jatuh pada hari Khamis yang lalu. Seorang lelaki yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang diketahui baru saja pulang dari Kiev dan telah merancang untuk memberi temu bual kepada NBC pada waktu pagi. Dan lelaki ini meninggal dunia akibat henti jantung pada malam Sabtu. Dan inilah gabungan fakta yang mencipta apa yang dalam peperangan maklumat dipanggil sebagai tingkap sempurna untuk penyebaran maklumat palsu. Dan orang Rusia terus menunjukkan paraleli terus menyerbu topik ini dan menggunakan tingkap sempurna ini untuk menyebarkan maklumat palsu. Siapakah Lindsey Graham untuk Ukraine? Sepanjang perang berskala besar, beliau telah melakukan 10 lawatan ke Kiev. Zelensky ketika mengulas kematiannya menekankan perkara ini. Petikan. Lindsey ialah pembela sejati kebebasan dan nilai-nilai yang menjadikan dunia kita lebih selamat. Kami sentiasa berkomunikasi dan saya akan merindui dialog itu. Selain itu, Graham ialah penggubal sekatan dahsyat terhadap Rusia. Itulah hasil utama beliau dan mungkin senjata paling berkuasa yang Barat, malangnya, tidak sempat gunakan semasa hayatnya. Rang undang-undang itu memberi kuasa kepada Presiden Amerika Syarikat untuk mengenakan duti 500% ke atas import dari negara-negara yang membeli minyak, gas dan uranium Rusia. Jadi ia bukan menyerang Rusia secara langsung, tetapi sumber wangnya, China, India
dan misalnya Brazil. Lindsey Graham sendiri berkata bahawa rang undang-undang ini akan membolehkan Trump, petikannya, membelasah Putin. Dan inilah perkara yang paling penting. Lindsey Graham akhirnya memuktamadkan persetujuan mengenai rang undang-undang ini betul-betul sehari sebelum kematiannya. Pada 10 Julai di Kiev, beliau mengumumkan bahawa persetujuan telah dicapai dengan Rumah Putih mengenai versi akhir rang undang-undang ini. Itu adalah kemenangan politik terakhirnya. Dan fakta seterusnya ini, saya pasti, mungkin anda pun tak tahu. Lindsey Graham sejak tahun 2022 telah diisytiharkan dikehendaki di Rusia. Dalam ucapan itu, beliau membandingkan Vladimir Putin dengan Adolf Hitler dan menyeru rakyat Rusia, petikannya, untuk menyingkirkan lelaki itu jika mereka tidak mahu hidup dalam kegelapan, kemiskinan dan terasing dari seluruh dunia. Sebenarnya, kata-katanya itu adalah seperti ramalan. Pada Mei 2023, Kementerian Dalam Negeri Rusia mengumumkan bahawa Lindsey Graham telah diletakkan dalam senarai orang yang dikehendaki di bawah kes jenayah. Dan pada Februari 2024, Rosfin Monitoring memasukkan namanya ke dalam senarai, petikannya, pengganas dan pelampau. Dan hari terakhir sebelum kematian di Kiev juga sangat simbolik. Lindsey Graham telah melawat kilang syarikat pertahanan Ukraine, Skyfall, di mana beliau ditunjukkan drone pengebom berat vampire iaitu Baba Yaga yang terkenal itu, FPV, drone keluarga Shrike dan pemintas P-Sun-P serta Vansan. Dalam salah satu gambar terbaru, beliau bergambar dengan pemintas drone di tangannya dan beliau menyatakan bahawa Amerika Syarikat akan melakukan kesilapan besar jika tidak membangunkan kerjasama dengan Kiev dalam bidang ini. Dan yang penting, Lindsey Graham bukanlah seorang romantik yang naif. Dalam lawatan yang sama, pada 10 Julai, beliau menyatakan bahawa tentera Rusia malangnya kemungkinan besar tidak akan meninggalkan wilayah yang diduduki dengan mudah. Dan matlamat Amerika Syarikat adalah satu perjanjian yang dapat mencegah konflik pada masa hadapan. Malah, sebarang perjanjian mesti diluluskan oleh Kongres dan disertakan dengan jaminan keselamatan untuk Ukraine. Sambungan. Hubungan Lindsey Graham dengan Donald Trump hari ini digambarkan oleh media Amerika dengan satu frasa. Daripada keldai kepada sekutu terdekat. Sekarang saya akan jelaskan maksudnya. Mari kita ikuti kronologi. Pada tahun 2016, semasa pemilihan awal, Lindsey Graham adalah salah seorang pengkritik paling lantang terhadap Donald Trump. Dia memanggilnya petikan. Seekor keldai, seorang fanatik agama yang rasis dan xenofobik, serta calon paling teruk dalam sejarah Parti Republikan. Tweet terkenalnya ketika itu berbunyi, petikan. Jika kita calonkan Trump, kita akan musnah dan kita memang layak menerimanya. Anda tahu bagaimana untuk menjadikan Amerika hebat semula? Katakan kepada Donald Trump, pergi jahanam. Trump membalas dengan cara yang sama, memanggil Lindsey Graham sebagai orang bodoh. Dan kemuncaknya adalah ketika Donald Trump secara langsung di perimpunan membaca nombor telefon bimbit peribadi Lindsey Graham kepada seluruh orang ramai supaya mereka mula menelefon dan memakinya secara langsung. Punca konflik itu ialah soal prinsip. Trump telah bertindak melulu dengan mengejek John McCain, ingat ya? Kerana dia telah ditawan semasa perang di Vietnam. Dan McCain adalah kawan rapat dan mentor kepada Lindsey Graham. Dan sebab itu, Lindsey Graham segera mempertahankan nama baik McCain. Tetapi selepas kemenangan Trump, semuanya berubah. Mereka diperdamaikan semasa makan tengah hari pada bulan Mac 2017. Menjelang tahun 2018, Trump dan Graham telah menjadi rakan golf tetap. Graham sendiri dengan kejujuran yang begitu terus terang menjelaskan perubahan itu seperti berikut. Petikan. Saya pernah memanggilnya xenofob, rasis, fanatik agama, dan saya kehabisan kata sifat. Jadi, rakyat Amerika telah bersuara dan menolak analisis saya. Dia menjadi salah seorang kepercayaan terdekat Donald Trump, penasihat utama dalam dasar luar negara, terutamanya mengenai Iran dan Rusia, mempertahankannya semasa kedua-dua prosiding pendakwaan pemecatan dan mendesak pelantikan kehakimannya. Tetapi kemudian berlaku lagi satu perubahan arah sekali lagi. Selepas serangan ke atas Kapitol pada 6 Januari 2021, Lindsey Graham secara terbuka menjauhkan diri, menyatakan bahawa batas telah dilampaui sepenuhnya. Tetapi perpisahan itu sekali lagi hanya sementara. Dan apabila Donald Trump kembali ke Rumah Putih, beliau sekali lagi menjadi salah seorang sekutu terdekat pentadbiran. Dan di sini terdapat satu nuansa penting yang sangat penting untuk Ukraine. Walaupun sangat setia kepada Donald Trump,
Lindsey Graham tetap seorang intervensionis dan sering tidak sependapat dengan kumpulan isolasionis dalam kalangan penyokong Trump, iaitu golongan isolasionis dalam Parti Republikan. Dialah yang menjadi jambatan antara Trump dan idea sokongan kepada Ukraine. Dia pandai membingkaikan bantuan kepada Kiev dengan bahasa yang difahami Trump. Anda tahu, dia ada satu ungkapan. Kononnya, ini bukan amal. Ini satu perjanjian. Ini perjanjian yang hebat. Ini perjanjian yang akan membawa kehebatan kepada Trump dan Amerika dan sebagainya. Dan inilah yang Trump tulis hari ini. Petikan. Senator Lindsey Graham, salah seorang insan dan senator terhebat yang pernah saya kenal, telah meninggal dunia. Beliau sentiasa bekerja keras dan merupakan seorang patriot Amerika sejati. Dan di sinilah kita sampai ke detik paling menarik dalam episod ini, iaitu bagaimana propaganda Rusia mengolah topik kematian Lindsey Graham. Dan di sini penting untuk memahami mekanismenya, kerana ia lebih halus daripada yang disangka. Sudah tentu, tidak ada tuduhan langsung mengenai pembunuhan yang dibuat. Tiada satu pun penerbitan utama Rusia yang menulis bahawa kononnya Ukraine yang bersalah dalam hal ini. Ukraine yang entahlah meracuni Lindsey Graham atau dia dihapuskan oleh CIA dan sebagainya. Tidak, tajuk-tajuk seperti itu tidak wujud. Semuanya lebih licik. Orang Rusia sentiasa memberi pelbagai petunjuk, yang mana sesetengah orang mudah terpengaruh dan mula membayangkan cerita mereka sendiri. Propaganda Rusia membina apa yang dipanggil sebagai kaitan asosiatif dalam fikiran orang ramai. Lihat pada tajuk-tajuk berita. Di sini saya akan tunjukkan beberapa tajuk. Bertemu dengan Zelensky dan meninggal dunia. Barat terkejut dengan kematian mengejut Graham. Tajuk seterusnya. Selepas lawatan ke Kiev, Senator AES yang diiktiraf sebagai pengganas dan ekstremis tiba-tiba meninggal dunia. Atau yang ini. Baru sahaja pulang dari Kiev dan meninggal dunia. Kematian Graham telah menimbulkan kekecohan di Barat. Seperti yang anda lihat, tiada satu pun tajuk utama yang menyatakan penglibatan Kiev. Tetapi ketiga-tiga tajuk utama itu membentuk satu rangkaian sebab dan akibat yang sama dalam fikiran pembaca. Pergi ke Kiev, pulang dan meninggal dunia. Dan satu lagi teknik propaganda klasik ialah meletakkan sindiran itu ke dalam mulut seseorang warga asing. Macam, tengoklah, ini pegawai Barat sendiri yang cakap begitu. Bukannya kami yang reka cerita ini. Kami hanya merujuk kepada seorang pegawai Barat. Sebagai contoh, RIA Novosti membina keseluruhan artikel berdasarkan satu hantaran di media sosial oleh ahli politik sayap kanan Perancis, Florian Philippot. Bukan dari Amerika. Kali ini mereka ambil dari Perancis. Orang yang sama juga menyebarkan teori bahawa Lindsey Graham meninggal dunia selepas lawatan ke Kiev bukan secara kebetulan, kononnya. Ini adalah satu bentuk pengesahan teori konspirasi secara klasik melalui apa yang mereka panggil sebagai sumber Barat yang bebas. Pada masa yang sama, Philippot terus mengingatkan bahawa Senator Amerika itu sebenarnya adalah seorang Rusofob yang tegar. Jadi, adalah pelik untuk menganggap bahawa dia menjadi masalah bagi Kiev. Tetapi bahagian ini dalam hantaran tersebut telah diabaikan oleh rakyat Rusia dan mereka tidak menyebutnya. Atau satu lagi contoh. Wartawan perang Rusia, Alexander Kotz, menyebut gambar terakhir Lindsey Graham sebagai ironi yang kejam. Petikan, gambar terakhir seorang Rusofob bertauliah dengan drone Ukraine di tangannya di sebuah kilang di Kiev. Dan yang paling lucu ialah hampir semua penerbitan Rusia meletakkan tanda bintang di sebelah nama keluarga Lindsey Graham. Dan kemudian mereka menulis nota kaki bahawa dia telah dimasukkan ke dalam daftar pengganas dan ekstremis di Persekutuan Rusia. Maaf cakap, ini sebenarnya satu bentuk dehumanisasi. Malah dalam nekrologi selepas kematian pun, mereka tulis, mereka beritahu pembaca bahawa yang meninggal itu bukan manusia. Yang meninggal itu pengganas. Ekstremis. Yang hanya diiktiraf sebagai ekstremis oleh Rusia yang kotor itu. Hasil mekanisme itu begini. Fakta tidak diputarbelitkan secara langsung oleh propaganda. Maksudnya, mereka ambil kematian, lawatan, tarikh, semuanya memang benar. Tetapi fakta-fakta itu dipilih dan disusun sedemikian rupa supaya pembaca sendiri membuat kesimpulan seperti pembunuhan, penghapusan, keracunan, dan sebagainya. Ini membolehkan propaganda mengekalkan kekebalan secara formal. Kononnya, dengarlah, kami tidak membuat sebarang dakwaan. Kami hanya melaporkan fakta. Dan itu semua orang sendiri yang mereka reka. Jadi, apa yang fakta katakan menentang teori konspirasi? Oleh kerana kita sedang membincangkan gambaran penuh, mari kita jujur dan kemukakan hujah-hujah yang diabaikan oleh penganut teori konspirasi.
Lindsey Graham berumur 71 tahun. Dalam sejarah keluarganya, ada kematian akibat masalah jantung. Ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung ketika Lindsey Graham masih seorang pelajar universiti. Ibunya pula meninggal dunia akibat kanser pada waktu yang hampir sama. Kedua-duanya meninggal dunia dalam selang masa kurang daripada 15 bulan. Graham dikenali sebagai seorang yang gila kerja. Hidup dalam keadaan tekanan politik yang berterusan. Trump dalam nekrologinya tidak secara kebetulan menulis bahawa Lindsey Graham sentiasa bekerja. Oleh itu, henti jantung secara tiba-tiba pada lelaki berumur 71 tahun dengan faktor keturunan adalah malangnya satu kejadian biasa secara statistik, bukannya satu anomali. Dan ini adalah perkara penting. Ketiadaan motif pada suspek yang jelas. Logik propaganda Rusia tentang kononnya dia disingkirkan di Kiev runtuh pada soalan asas. Untuk apa? Untuk apa? Lindsey Graham adalah salah satu aset paling berharga Ukraine di Washington. Dia adalah orang yang sehari sebelum kematiannya telah bersetuju dengan Rumah Putih mengenai sekatan yang mampu menjatuhkan pendapatan minyak Rusia. Kematian beliau adalah satu bencana untuk Kiev dan hadiah untuk Moskow. Membunuh pelobi utama sendiri sehari sebelum kejayaannya sendiri, itu memang tidak masuk akal. Itulah sebabnya, dalam bahan-bahan Rusia, versi ini tidak dinyatakan secara langsung. Ia tidak tahan, walaupun selepas diperiksa sepintas lalu. Jika kita gunakan prinsip kegemaran ahli teori konspirasi, cui prodest dalam bahasa Latin, hasilnya akan menjadi tidak selesa untuk penulis penyebaran ini. Penerima manfaat utama kematian Lindsey Graham ialah pihak yang selama ini menjadi musuhnya dan dia memang bekerja menentang Rusia. Apa yang akan terjadi dengan apa yang dipanggil sebagai sekatan neraka Lindsey Graham terhadap Rusia sekarang? Berita baiknya, mekanisme itu sudah berjalan dan tidak bergantung kepada seorang individu sahaja. Persetujuan dengan Rumah Putih telah dicapai menurut kata Graham. Dokumen itu mempunyai lebih 80 penaja bersama di Senat itu sudah cukup, walaupun untuk mengatasi veto Presiden. Ahli Kongres Michael McCall memberitahu bahawa beliau berbincang dengan Graham mengenai rang undang-undang sekatan baharu itu betul-betul pada hari Sabtu sebelum kematian Graham. Jadi, dan seterusnya, mereka merancang untuk membentangkan inisiatif ini dalam masa terdekat, dalam beberapa hari akan datang. Berita buruknya ialah, Graham bukan sekadar penggubal bersama. Dia adalah penggerak. Dia adalah pendorong. Dia yang memulakan inisiatif ini. Dia adalah orang yang tahu bagaimana bercakap dengan Trump dalam bahasanya sendiri dan mampu menolak isu Ukraine walaupun mendapat tentangan daripada golongan isolasionis dalam Parti Republikan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Setiausaha Agung NATO, Mark Rutte, petikan. Dia adalah pembela Amerika yang hebat. Sangat percaya pada NATO. Dan aktif berusaha untuk menamatkan perang Rusia terhadap Ukraine. Seseorang seperti itu di Senat, malangnya, sangat sukar untuk digantikan. Dan ini mungkin merupakan kehilangan terbesar bagi Kiev pada masa ini. Kesimpulan. Malangnya seorang lelaki yang telah datang ke Kiev sebanyak 10 kali walaupun di bawah serangan roket telah meninggal dunia dan dia tidak pernah takut akan perkara itu. Dia memanggil diktator botak Vladimir Putin sebagai Adolf Hitler zaman moden. Dia mencipta sekatan yang mampu menjatuhkan hasil minyak Rusia dan dia meninggal dunia tepat pada saat dia mendapat persetujuan dari Rumah Putih mengenai perkara itu. Dan harus diakui, ini benar-benar satu kehilangan besar untuk Ukraine. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.